Kalau saya tanya anda sekarang, anda tahu tak berapa sebenarnya duit yang anda perlukan bila umur 55 tahun nanti? Berapa yang cukup untuk hidup lagi 10 hingga 20 tahun selepas bersara? Ramai orang tak pernah kira pun benda ni. Kita kerja, carum KRSP setiap bulan, tengok dividen masuk setiap tahun sekali, tapi tak pernah betul-betul tanya diri sendiri, cukup ke nanti? Hari ini saya kongsikan 3 langkah praktikal gandakan duit dalam KRSP yang anda boleh mula buat sekarang. Langkah pertama ini nampak simple, tapi ramai yang sangat pandang remeh. Kalau nak gandakan duit dalam KRSP, anda memang kenalah tambah simpanan dalam KRSP. Ya, memang nampak macam common sense. Tetapi, ramai orang fikir, tak apalah, biar je lah kot dividen 5% itu jalan sendiri. Tapi masalahnya mereka tak manfaatkan sepenuhnya kuasa compounding dividen. Compounding ini maksudnya duit anda jana dividen. Lepas itu dividen pula jana dividen. Dan proses itu berulang-ulang selama bertahun-tahun. Semakin awal dan semakin banyak anda letak, semakin besar kesannya di masa depan. Bayangkanlah dua individu ni, gaji yang sama RM3,000 dan mula kerja pada umur 25 tahun. Setiap bulan mereka mencarum lebih kurang RM720 ke dalam KRSP dan ini termasuk bahagian majikan. Bezanya cuma satu perkara. Seorang tambah RM100 sebulan secara sukarela. Seorang lagi, dia tak tambah apa-apa. So, selepas 30 tahun, bila umur 55 tahun, individu pertama mungkin ada sekitar RM712,000. Individu kedua pula sekitar RM625,000. Beza hampir RM87,000 hanya kerana tambahan RM100 sebulan. Bayangkanlah kalau tambahan itu RM300 sebulan pula. Beza boleh jadi lebih kurang RM260,000. Itulah magic compounding. Jadi apa yang anda boleh buat sekarang? Anda boleh buat caruman sukarela, tambah simpanan setiap bulan. Dan gunakanlah fungsi seperti auto simpan supaya konsisten. Selain tambah caruman, anda juga boleh maksimumkan pulangan melalui platform iInvest KRSP. Ramai tak tahu pun bahawa dalam KRSP sendiri anda boleh melabur dalam unit trust yang terpilih. Pulangan unit trust ini boleh mencecah sekitar 8% hingga 11% setahun. Dan ini bergantung kepada dana. Tapi perlu faham, pulangan lebih tinggi datang dengan risiko lebih tinggi. So sebab itulah anda tak boleh labur semua duit KRSP. Anda hanya dibenarkan melabur sehingga 30% daripada jumlah simpanan akaun 1 yang melebihi simpanan asas. Kita tunjuk formula mudahnya. Akaun 1 tolak simpanan asas darab 30%. KRSP juga sediakan kalkulator untuk anda semak kelayakan. Antara pilihan pelaburan termasuk dana ASNB seperti ASB ataupun ASM. Anda boleh akses semuanya melalui aplikasi iAccount atau portal rasmi KRSP. Pilih dana yang beri pulangan lebih tinggi daripada dividen KRSP selepas tolak fee dan sesuaikan dengan tahap risiko serta matlamat kewangan anda. Tujuan langkah ini adalah untuk beri booster kepada pertumbuhan simpanan persaraan anda. Langkah ketiga ini paling penting. Kalau anda gagal ikuti langkah ini, dua langkah tadi boleh jadi sia-sia. Jangan keluarkan duit KRSP sesuka hati. Setiap kali anda keluarkan duit KRSP, anda bukan sekadar hilang jumlah itu. Anda hilang potensi pulangan masa depan. Ya, sekarang anda ada akaun fleksibel kan? Anda boleh keluarkan 10%. Tapi hanya kerana boleh, tak bermaksud anda patut buat. Contohnya lah, kalau anda keluarkan RM1,000 daripada simpanan RM10,000 untuk perbelanjaan yang mungkin tidak mendesak, anda mungkin kehilangan sekitar RM5,000 dalam bentuk nilai masa depan selepas bertahun-tahun compounding. Kalau keluarkan RM10,000, potensi kerugian masa depan boleh jadi sekitar RM50,000. Soalan yang perlu anda tanya diri sendiri ialah, berbaloi ke hilang 5 kali ganda pada masa depan hanya kepuasan jangka pendek hari ini? Kecualilah benar-benar kecemasan. Elakkan sentuh duit persaraan anda. Nak gandakan duit dalam KRSP sebenarnya bukan perkara yang rumit. Mulakan dengan tambah caruman walaupun kecil. Manfaatkan compounding dividen. Gunakanlah peluang iInvest untuk tingkatkan pulangan. Dan paling penting sekali, disiplin untuk tidak mengeluarkan simpanan tanpa sebab yang kukuh. Kalau anda rasa perkongsian ini bermanfaat, kongsikan sahaja dengan kawan-kawan supaya lebih ramai lagi sedar tentang kepentingan gandakan duit dalam KRSP daripada sekarang. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Direct Lending, pakar pinjaman anda untuk lebih banyak tips kewangan yang santai.